Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi, your gold buddy. Okey tuan-puan, jangan menyesal buat kali kedua, okey? Ramai yang tanya Fahmi, okey lagi ke nak beli emas sekarang? Nampak makin naik je ni. Menyesal tak beli harga masa 400 lebih hari tu. Okey tuan-puan, saya percaya ramai yang tertanya-tanya soalan yang sama, okey? So ayuh kita buka minda seketika. Sebelum tu saya belanja dulu pemandangan di Tasik Putrajaya. Okey tuan-puan, kita beli emas, simpan sehari ni, okey, bukan kita nak jual esok tuan-puan. Okey, kita target jangka masa panjang. Hari ini kita rasa mahal, okey. So 5 tahun lagi ia akan jadi semakin mahal. Dan semua pun tahu kan, masa tidak dapat diundur kembali, okey. Kalau sudah merasakan penyesalan, maka janganlah sampai ianya berulang kembali. Okey, kalau tuan-puan ada duit, beli saja, okey. Tak perlu fikir banyak, okey. Tak dapat beli banyak, belilah semampunya, okey. Yang penting kita bermula. Okey, yang penting gram emas kita bertambah daripada semasa ke semasa. Okey, kalau tuan-puan nak mulakan simpanan emas rendah RM100, okey, di Public Gold ada cara-caranya, okey. Boleh hubungi Fahmi dan insya-Allah Fahmi akan bantu. Okey tuan-puan, beli emas mesti dapat emas, okey. Mudah, murah dan juga patuh syariah di Public Gold. Semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum.